Inilah masalah dia guys. Bila duduk kat rumah ni, teringat pula nak mancing. So aku decide nak bawa korang pergi kolam mancing je. Kiranya aktiviti aku ni berfaedah jugalah. Kalau jadi tahi sekali pun aku don't care. Kat St. Louis Fishing Park ni, korang boleh asah bakat korang tau. Bukan takat bakat je, korang punya kesabaran, mental dan fizikal pun kena test juga dekat sini. Tapi yang best kan, weekday memang tak ramai orang, korang boleh pusing keliling. Untuk permulaan ni, aku pakai teknik kepala ayam memang agak sendu lah. Tengah aku duduk kadau ni, aku terjumpa umpan legendary. So aku decide untuk pakai je umpan dia ni. Belum baling lagi dah sampai ikan guys. Memang power lah umpan legendary ni. Untuk fish on aku yang pertama ni memang gasak gila guys. Memang berkesan lah umpan legendary ni. Tapi start aku jumpa lure ni, aku rasa kedap pula aku dapat strike. Walaupun asyik fail je hujung dia. Kalau korang ada lure yang killer untuk sandwich ni, cuba share dekat ruang komen. Untuk fight kali ni memang lama gila guys. Apa-apa pun kita layan dulu bunyi drag ni guys. Memang syahdu. Time ni aku dah dapat rasakan drag aku dah mula start panas guys. Kena. Weh, dia bawa pulang. Tapi korang perasan tak, dari segi teknik aku memang out gila lah sebab aku tahan drag guna tangan je. So untuk ke depan dia korang mesti dapat jangkakan apa yang terjadi kan. So inilah makan dia guys. Sebab kata pepatah, malam tidak berbau tapi dalam air siapa yang tahu. Aduh, tapi rugi lah aku punya lure legendary aku tu. Dah banyak kali strike dengan dia guys. Apa-apa pun kalau korang ada lure yang killer dekat sandwich ni, korang boleh share dekat ruang komen. Gila hari ni aku kumpau lah kan. Apa-apa pun salah satu joran. Bye bye.